Hai, apa khabar semua? Atika ucapkan selamat Hari Pekerja kepada semua kenalan Atika. Usia adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Setiap tahun yang berlalu membawa peluang untuk kita berkembang, belajar dan memperbaiki diri. Namun, mengapa ada di antara kita yang membiarkan waktu berlalu tanpa melakukan apa-apa? Usia yang meningkat bukanlah sekadar angka, tetapi ia adalah simbol pengalaman dan potensi yang boleh dimanfaatkan. Jangan biarkan diri terperangkap dalam zon selesa kerana kehidupan yang bermakna adalah tentang mencipta nilai dan impak, bukan hanya menunggu masa berlalu. Pentingnya bertindak untuk mencapai matlamat hidup. Tanpa tindakan, impian akan kekal sebagai angan-angan. Usia yang meningkat adalah panggilan untuk kita bertanya, apa yang telah saya capai dan apa lagi yang boleh saya lakukan? Jangan tunggu sehingga terlambat untuk memulakan sesuatu yang berharga. Sama ada belajar kemahiran baru, menyumbang kepada masyarakat atau mengejar cita-cita lama, setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada tujuan hidup. Masa tidak menunggu sesiapa, jadi gunakanlah setiap saat dengan bijak. Jadikan usia sebagai motivasi, bukan penghalang. Usia bukan alasan untuk berhenti, tetapi dorongan untuk terus maju. Ingatlah, kejayaan tidak mengenal batas umur. Banyak tokoh terkenal memulakan perjalanan mereka di usia yang dianggap lewat oleh sesetengah orang. Jadi, jadikan usia sebagai inspirasi untuk mencabar diri dan mencapai lebih banyak. Pilih untuk bertindak hari ini kerana kehidupan yang penuh makna bermula dengan keputusan untuk tidak berdiam diri. Akhir kata, Atika ucapkan selamat maju jaya kepada semua kenalan Atika. Atika juga sedang mencari kawan-kawan yang berminat untuk menambah pendapatan melalui kerjaya sebagai ejen takaful di Kedah, Perlis dan Pulau Pinang. Hubungi bos Atika, Encik Azizam di talian 019 577 8008.